Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi majlis, ini pertama kali saya pegang mic dan pegang payung ni. Luar biasa lah Bukit Batu ni. Oh, amai-amai padi atas papan. Mari ramai-ramai undi Pakatan Harapan. Okay. Terima kasih. Saya rasa macam ni. Terima kasih. Menawarkan nak payung saya pun dapat pahala lah. Alhamdulillah. Okey. Bos. Bang. Saya alukan rakan saya dari Teori Ching, Ahli Parlimen Kulai, abang saya, Abang San Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, rakan-rakan pimpinan, adik saya, saudara Atta, hadirin hadirat yang dimuliakan. Pertamanya terima kasih banyak-banyak. Walaupun hujan saat ini, tapi anda semua masih setia bertahan untuk mendengar pidato pimpinan, kerana malam ini kita akan luncurkan atau lancarkan jentera pilihan raya bagi Dun Bukit Batu. Tapi pada akhir ucapan saya ada satu mesej penting daripada Yang Amat Berhormat Presiden Parti Pengurusi Pakatan Harapan. Jadi kena tunggu sampai habis ucapan saya. Saudara yang saya muliakan, bila pilihan raya, apabila Dewan Negeri dibubarkan, menjadi tanggungjawab SPR untuk buat pilihan raya. Di negeri Johor ada 56 Dewan Negeri, di mana orang Johor kena pilih wakil rakyat. Di Bukit Batu ini sudah pun selesai rundingan kerusi dalam Pakatan Harapan. Telah disetujui bahawa Pakatan Harapan akan diwakili oleh calon dari Parti Keadilan. Itu telah kita selesai. Tapi kalau menang di Bukit Batu saja, tak upaya kita untuk menjalankan banyak lagi rancangan untuk negeri Johor. Pada masa sekarang, keadaan dia menjadi sedikit unik, kerana di peringkat persekutuan, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar berjalan dengan baik, sangat baik. Baik atau tidak perjalanan sebuah negara, mesti ada kayu sukat dia. Kayu sukat yang pertama antara lain disebut oleh Pak Asad tadi. Yang pertama, nak tahu ekonomi sihat atau tidak. Macam badan manusia lah, dia akan semak tekanan darah, kandungan gula dalam darah, kolesterol dalam tubuh, uric acid dan segala macam. Kesihatan ekonomi sebuah negara pun macam tu juga. Kayu ukur dia apa dia? Pertumbuhan ekonomi. Lagi kadar pengangguran. Lagi kekuatan mata wang. Lagi pelaburan yang masuk. Dan begitulah seterusnya. Kadar inflasi juga kayu ukur yang penting ekonomi sebuah negara. Berapa kadar inflasi kita sekarang? Lebih kurang 1.7, 1.6%. Apa maksudnya? Tahun lepas ada satu barang harganya RM100. Bila kadar inflasi 1.6, bermaksud tahun ini barang yang sama harganya RM101.60. Naik, tapi naik pada perkadaran yang rendah.
Tapi kalau inflasi 7%, 10%, barang itu tahun lepas RM100, tahun ini RM110. Tapi kalau kadar inflasi sekarang di bawah kerajaan perpaduan 1.6, bermaksud harga barang naik, tetapi kadar kenaikan itu secara relatifnya rendah. Begitulah syarat tentang kesihatan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, kalau disukat semua kayu ukurnya, ekonomi kita berjalan dengan cantik. Kerana itu, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, dia boleh bagi kepada rakyat bantuan-bantuan tunai untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga. Misalnya, anak kita nak masuk sekolah, Datuk Seri Anwar bagi RM150 dari darjah 1 sampai tingkatan 6. RM150. Kalau satu keluarga ada seorang anak dia dapat RM150. Satu keluarga lagi ada 4 orang anak, dapat RM600. Begitulah seterusnya. Berapa ramai pelajar sekolah di negara kita, darjah 1 sampai tingkatan 6, jumlahnya 5.200.000. 5.200.000 kali dengan RM150. Bermaksud Datuk Seri Anwar Menteri Kewangan belanjakan jumlah yang besar untuk bantu isi rumah atau keluarga, ringankan beban persiapan belanja sekolah. Tak pernah sebelum ini, asal ada saja MyKad, umur 18 tahun ke atas, semua duit masuk untuk membolehkan kita mendapat RM100 beli belanja barang dapur. Itu tak termasuk skim tunai rahmah, skim SARA, bantuan warga emas dan sebagainya. Ini semua adalah rancangan jaga kebajikan rakyat yang Datuk Seri Anwar dan Kerajaan Perpaduan boleh buat sebab ekonomi kita cantik, politik kita stabil. Kalau rekod kita begitu, maka bila kita tawarkan kepada rakyat bahawa di Johor pun kita masuk juga, dan kita harap dengan rakyat Johor bagi peluang kepada kita, maka kita boleh buat yang sama. Kalau di peringkat persekutuan kita boleh buat, di Johor pun kita boleh buat. Hari ini rancangan dasar yang baik di peringkat persekutuan kita boleh buat di negeri Johor. Misalnya, satu hari Datuk Seri Anwar bagi tahu Johor ni sempadan dia Singapura. Orang Johor ramai kerja di Singapura. Orang Singapura ramai yang masuk berbelanja di Johor, menjadikan Johor dan Singapura sempadan yang paling sibuk di dunia. Mana lagi sempadan yang paling sibuk di dunia? Mexico dan Amerika Syarikat. Selain daripada itu, Johor dan Singapura. Jadi cerita tentang tambak Johor sesak ni dah lama dah, bertekad lamanya. Kerajaan bertukar ganti, Perdana Menteri pun dah banyak yang datang dan pergi. Masalah tak selesai. Antara puncanya kerana sistem pengurusan sempadan kita mewarisi sistem usang, sistem yang lama. Jadi Datuk Seri Anwar kata, Saifuddin, immigration kan bawah kamu, cubalah cari jalan. Saya kata saya berani, dengan syarat Datuk Seri Anwar Menteri Kewangan kena berani berbelanja. Saya nak ganti sistem lama yang immigration guna pakai. Alhamdulillah, dia bagi kepada kami di Kementerian Dalam Negeri peruntukan yang besar, 1 bilion lebih. Saya buat tender terbuka dan kemudian bagi kepada syarikat vendor yang berjaya. Dia sudah bangunkan sistem itu. Sekarang kita dalam proses ganti sistem lama kepada sistem baru. Hujung tahun ini, sistem baru akan beroperasi sepenuhnya. Kita hanya perlu lintas saja sempadan, sama ada guna biometrik,
iris, kontak mata, ataupun guna pengecaman wajah. Tak ada lagi cop pasport. Saya sendiri turun tengok sistem itu. Ujiannya sekarang dibuat, uji lari kita panggil, 4 saat, 5 saat boleh lepas. Jadi cerita sesak yang berdekat-dekat tak diselesaikan, kita berjaya mengubahnya untuk keselesaan rakyat negeri Johor. Kalau itu tak cukup lagi, ada satu laluan kereta api baru. Datuk Sianor bagi tahu dengan Anthony Loh, Menteri Pengangkutan, dari Woodland sebelah Singapura ke Bukit Cagar di Johor. Landasannya cuma 6 km. Kos kereta api dah sampai lah. 2 bulan lepas saya turun untuk tengok ujian dia. Saya sendiri naik kereta api itu, tengok bangunan yang dah siap. 1 jam, hujung tahun ini, bulan 9 lebih tepat, 3 bulan lagi kereta api ini akan memulakan ujiannya. 1 jam dia boleh bawa 10,000 penumpang. Orang Johor nak pergi Singapura ada pilihan. Boleh lalu Kompleks Sultan Abu Bakar, boleh lalu laluan bangunan Sultan Iskandar, dan pilihan yang ketiga ialah Bukit Cagar dan Woodland naik kereta api. Dan ini sekali lagi akan menjadi game changer kepada menyelesaikan isu kesesakan di antara Johor dengan Singapura yang diselesaikan oleh kerajaan sekarang di peringkat persekutuan, kerana kita faham masalah orang Johor yang berulang alik. Itu baru 2 contoh. Hari Selasa ini Anthony Loh akan datang untuk merasmikan laluan kereta api Kulai Johor baru. Satu lagi, bagaimana bersungguhnya kita di peringkat persekutuan untuk tengok dan bantu rakyat negeri Johor. Saudara yang saya hormati sekalian, kita boleh kekalkan pilihan ini. Daripada bantuan kebajikan kepada rakyat, kepada projek pembangunan, sampai kepada menjaga keselamatan rakyat, kita berjaya benar-benar melakukan perubahan. Kalau betul-betul nak kempen pilihan raya, saudara fikir lawan kita berani untuk mengatakan ajak rakyat tolak kita? Saya tak nampak. Bayangkan kalau dia ceramah begini, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak rakyat tolak Pakatan Harapan sebab adakah patut ketika petrol di Singapura harga RM10, di negara kita dia jual harga RM1.99, kita tolak kerajaan ini kerana petrol sangat murah? Dia berani buat gitu? Agak-agak berani. Ketika petrol di Thailand harga RM5, di Filipina harga RM3.85, kita RM1.99, tiba-tiba lawan kita pilihan raya ni ajak rakyat tolak. Kami tak mau petrol murah, kami nak petrol lebih mahal. Tolak kerajaan Anwar Ibrahim. Boleh? Agak-agak boleh cakap macam tu. Agak-agak lah. Kami tak mahu skim Tunai Rahmah. Skim Tunai Rahmah ni kami tak minta tiba-tiba duit masuk akaun kami. Tolong tolak kerajaan ini kerana terlalu banyak dia bagi bantuan kepada rakyat. Boleh dia bicara macam tu? Agak-agak lah. Tak boleh. Maka apa pilihan yang ada? Pilihan yang ada cuma tinggal satu. Cuma tinggal satu. Kita tolak dia. Dia mesti bersyarah. Sebahagian daripada mereka lah lawan kita, dia akan bersyarah supaya di kalangan kita Melayu, Cina, India ada syak wasangka. Orang Melayu akan diminta benci orang Cina. Orang Cina diminta benci orang Melayu. Orang Melayu diajak marah orang India. Orang India diajak tak puas hati dengan orang Cina. Itu saja modal yang ada sekarang. Lain daripada itu, soal pembangunan, soal kebajikan, soal jaga perpaduan, tak ada hujah nak tolak kita. Saudara, yang ini saya boleh nampak dengan terang. Kerana itulah
kita turun dengan membawa satu tawaran. Sekarang ini macam Wabi Wang sebut tadi, dari segi timing dia nak buat pilihan raya. Sekarang ini kita sedang uruskan bekalan minyak mentah kita. Perang kita beli dari Kuwait, kena lalu Selat Hormuz. Di Iran kita beli dari Saudi, kita beli dari Iraq. Semua minyak ini dibawa dengan kapal tangki, kena lalu Selat Hormuz. Sedangkan itu zon perang. Tiap-tiap minggu kita bermesyuarat hari Selasa, Datuk Seri Anwar pengerusikan macam mana nak dapat bekalan minyak yang stabil supaya 4,000 stesen minyak di negara kita, milik Shell, milik Petron, milik Petronas dan sebagainya, ada bekalan. Itu saja kita fikir sekarang ini. Bayangkan dah berhenti hujan dah? Ya, dah berhenti. Okey. Tak. Baik. Bayangkan kalau bekalan minyak terganggu. Rakyat akan marah. Turun jalan raya. Keadaan huru-hara. Negara tak stabil. Pelabur akan rasa bimbang. Orang tak boleh pergi, anak tak boleh pergi sekolah. Orang tak boleh keluar kerja cari makan. Yang ini kesan lebih besar. Dalam keadaan inilah Datuk Seri Anwar bagi perhatian. Tiba-tiba ada negeri diajak kita bunuh. Satu. Ada juga masa ini jugalah buat parti baru. Dua. Tadi Datuk Hamzah umum pula parti baru satu lagi, parti wawasan pula. Masa inilah ketika Datuk Seri Anwar berhempas pulas cari jalan bela rakyat, bekalan minyak jangan putus. Ini akan jadi punca kepada banyak masalah. Ya. Kerja dia pagi, petang, siang, malam selesai masalah rakyat. Ya. Tiba-tiba kita diajak untuk bertarung macam ini. Kita tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Kita kena berdepan. Di Bukit Batu malam ini mana ada? Datang sini. You pengarah pilihan raya panggil pun you tak datang. Ya, ini ada. Ya. Semalam pesanan Datuk Seri Anwar kepada saya kata saya nak datang ke Bukit Batu lancar jentera pilihan raya. Untuk makluman semua hadirin bahawa Presiden Keadilan Pengurusi Pakatan Harapan telah bersetuju untuk malam ini saya umumkan Saudara Atta akan kekal menjadi calon untuk Dewan Negeri Bukit Batu. Ini calon keadilan yang pertama diumumkan untuk bertanding. Yang lain kita belum umum lagi. Yang lain belum. Malam ini istimewa. Saya tanya Datuk Seri Anwar, saya nak lucukan. Dia kata kalau sudah di Bukit Batu, Atta adalah calon yang mempertahankan kursi. Saifuddin sila umumkan bahawa mewakili Pakatan Harapan di Bukit Batu adalah saudara Atta. Boleh kita dukung dan sokong dan kerja kuat untuk Atta, boleh? Saya nak dengar kuat lagi. Boleh? Kita kerja kuat untuk Atta, boleh? Boleh? Baik, Atta. Ini baru permulaan. Lepas ni tak ada rehat. Tidur cuma 2 jam. Pagi-pagi mulakan kempen macam biasa. Kedai ke kedai, rumah ke rumah, padang ke padang, pasar malam, pejabat ke pejabat. Senyum lebih daripada 4 saat. Salam. Walaupun Atta dah tunjuk khidmat yang cemerlang, peluang kali kedua sebenarnya lebih mencabar. Tapi kita dah tengok, kita dah nilai semua rekod, semua sekali dengan kerjasama yang baik, dukungan daripada parti sahabat EAP. Saya sendiri bercakap dengan sahabat saya Teo Ni Ching. Saya pergi pejabat dia 2 hari lepas. Bukan dia datang pejabat saya pergi pejabat dia. Begitu cara kita uruskan. Saya kata Teo Ni Ching, Bukit Batu bawah Parlimen Kulai.
saya juga minta rakan-rakan jentera DAP bekerja memenangkan Bukit Batu calon keadilan. Kalau Atta menang, seolah-olah DAP juga menang, seolah-olah Amanah juga menang. Itu semangat yang kita nak. Begitu juga bila calon Pakatan Harapan kepada DAP, saya arahkan jentera keadilan kerja kuat. Kemenangan calon DAP adalah kemenangan kita juga. Ada perasaan begitu, barulah kita satu hati. Saya beritahu Atta tadi, saya ni program yang ketujuh di Johor hari ini. Saya nak kena bergegas untuk kecap kapal terbang, tidak terlepas. Untuk besok saya ada lagi satu urusan dan saya nak umumkan Datuk Seri Anwar akan berada di Johor pada hari Isnin. Dia akan berada di Muar, di Ledang untuk mengisi beberapa program. Dia akan berangkat ke Rusia dan Turkmenistan. Dan di Turkmenistan, dia akan berbincang ke arah untuk mengusahakan telaga minyak dan gas antara yang terbesar di dunia, kerana ada perbincangan ke arah kerjasama yang baik dengan syarikat minyak negara kita. Saya bagi tahu Datuk Seri Anwar bahawa Datuk Seri boleh terus fokus untuk usahakan sedapat mungkin, walaupun terpaksa berada di luar negara, kerana kita di sini akan pertahankan kerja kuat kita di kawasan kita untuk menghadapi pilihan raya. Dan ingat, pilihan raya ini juga berbetulan musim parlimen. Ramai pimpinan kita di parlimen. Teo Nicik tak boleh tinggal jawapan parlimen. Parlimen pun kena datang, kempen pun kena turun. Ini yang kita nak janji sekarang. Kita akan turun seluruh tempat. Untuk malam ini, fokuskan dulu bahawa calon kita adalah saudara Atta, mempertahankan kursi dengan sokongan semua kaum, semua peringkat umur. Saya percaya Atta mempunyai peluang yang terbaik untuk menyumbang satu kursi kepada Pakatan